Kalau korang guna Facebook atau Instagram, sebenarnya ada satu platform daripada Meta ni yang bagi korang ganjaran. Kalau kita ada jawab survey, nama dia simple je, Meta View Points. Setakat ni aku dah buat lah sikit-sikit survey dia dan aku dah dapat ganjaran dan aku dah tebus ganjaran dia sebanyak 6 USD lebih kurang lah. Okay, so sebagai bukti dia, korang boleh tengok dekat sini. Nampak ni, aku ada tebus 6 USD, total 3 USD dan 3 USD aku tebus. Dan yang first aku tebus pergi ke voucher Lazada. So korang boleh tengok kat situ, dia tolak RM12. Okay, ni yang first. Dan yang kedua adalah aku tebus masuk PayPal. So korang boleh tengok 3 USD masuk dalam PayPal. Okay, so macam mana aku buat tu, aku nak cerita kat korang. Korang tengok je video ni sampai habis. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel aku. So macam tadi korang dah tengok video sebelum ni, so ni aku nak cerita kat korang macam mana korang nak dapat ganjaran macam yang aku buat tu. So maybe dalam beberapa minggu aku dah boleh dapat 6 USD. Kalau orang kata easy money lah kan, dalam 2 minggu dah boleh dapat 6 USD So aku dah boleh guna. Dan nak tebus dia pun taklah macam korang perlu tunggu tak perlu tunggu lama pun nak tebus duit tu. Cuma korang hanya tekan butang redeem, so dia dah boleh jadi voucher Lazada ataupun dia pergi ke PayPal korang. So dia punya task dia sangat-sangatlah simple. So korang kalau nak tahu macam mana nak dapat, korang tengok juga video ni sampai habis. Korang dengar dulu aku cerita macam mana So Meta Viewpoint ni dia adalah sebenarnya platform dari Meta sendiri. Dia bagi task atau survey untuk pengguna jawab dan sebagai ganjaran korang akan dapat point. So point itulah yang akan korang tebus Contoh macam 1000 point bersamaan dengan 3 USD macam yang aku dapat lah. Okay, so contohnya korang jawab beberapa soalan survey. Setakat ni dia ada bagi shortcut tau. Dia macam nak pantau aktiviti korang dekat mana, website mana. Korang tengok selalu lama, bukan website lah, dia macam apps dia. So benda ni sebenarnya bagi aku dia macam melibatkan privacy lah. Tapi bila aku paste benda tu, aku tengok dia cuma nak macam text tau, text sahaja. Okay, yang penting bila korang buat task tu, korang allow ons je. Maknanya allowkan dia sekali je dia boleh access. Okay, so setakat ni pengalaman aku sendiri. Aku sendiri tak buat selalu pun, tapi bila ada survey aku akan jawab lah. Sebab survey dia dalam satu hari ada satu survey. Lebih kurang macam tu lah. Biasa setakat ni satu hari satu survey lah. Dan aku dah miss 2 sebab aku lupa So aku dah kumpul 6 USD. So kalau korang fikir nak buat duit banyak dari survey macam ni, dia macam tak mungkin lah. Tapi kalau macam sekadar income kecil, macam contoh korang nak beli barang kat Lazada kan, korang nak rasa ada voucher RM10 ke kan, so boleh lah buat benda ni. Seronok tau. Okay, so nak buat dia senang je sebenarnya. Korang hanya perlu buka korang punya App Store. Sekejap aku tunjuk. Buka App Store ataupun Play Store korang. Kemudian korang cari je Meta View Points. Okay, cun ada. Okay, so korang cari je Meta View Points yang macam aku tunjuk ni. Okay, so bila dah cari, dah install apa semua, korang tinggal buka. Korang buka Meta Viewpoint tu. Kemudian korang tunggu je ada program. So korang buat je program tu semua. Ada task dia hari-hari, dia akan beritahu korang. Contoh ada lagi, aku ada task yang tengah menunggu lagi dalam lebih kurang 11 jam. Mungkin dalam malam sekarang baru aku boleh buat. Okay, so kepada korang yang nak buat, aku boleh kata ini antara easy money lah. Aku pun tak rasa benda ni ramai tahu tau. Sebab apa? Sebab benda ni pun aku dapat daripada macam iklan dia lalu. Iklan yang Meta buat sendiri, dia lalu. Lepas tu aku terus sign up. Betul lah. Aku pun macam tak sangka lah. Setakat korang nak share shortcut kan. Lagi satu aku buat pun guna handphone lain. Handphone lain ni tak kira sangat lah privacy ke apa kan. Sebab aku buat guna handphone lain, so tak ada masalah untuk aku. Okay, so kepada korang yang nak cari duit easy money lah kan, dalam masa 2 minggu boleh dapat 6 USD lebih kurang. Tak sampai 2 minggu lah. Dia dalam 4 task korang buat dah boleh dapat 4 task, maknanya 4 hari. 4 hari korang dah boleh dapat dalam around 3 USD. So tak sampai lah beberapa hari dah boleh dapat. Okay, so kalau nak buat, korang tengok description kat bawah. Aku ada tunjuk kat mana korang nak register apa semua. Okay, terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada benda nak komen, korang letak je komen kat bawah. Jangan lupa subscribe channel aku untuk
banyak lagi aku nak bagi tahu, nak cerita kat korang macam mana nak cari duit tepi lagi. Okay, so nak tahu lagi, jangan lupa subscribe channel aku. Terima kasih dan Assalamualaikum.